account tu dia lah yang jaga. Ini maksud Bella yang dulu pun menjadi pergaduhan juga. Sebab Bella rasa macam seronoknya. Jadi sebagai isteri, kita tidak ada rasa risau. Okey. Ni yang aku tanya tadi. Kita tak boleh ikut orang. Kita kena ikut pasangan kita kan. Tapi seronoknya Nabil ni pun 1001 dalam Satu-satu ni memang tak ada. Satu-satu tak ada 1000. Limited edition lah. Tapi ialah hidup berpasangan kan, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula Lidah isteri. Hari-hari. Tapi kita pun banyak juga Bella gaduh baik apa benda semua. Tapi kita cuba perbaikilah. Gaduh tu normal sebenarnya. Dia normal kan? Gaduh dalam hubungan normal. Normal betul lah. Cara gaduh pun lain. Betul. Ada tengok tayar apa dia? Oh gaduh senyum je. Kan? Oh gaduh. Ya, ada orang gaduh macam senyap, relax. Tapi memang ada. Aku ada member kalau dia marah isi dia diam. Lagi dia senyum tengah gaduh tu. Lagi dia senyum macam tengah gaduh tengah marah tu. Oh bagus. Cakap, macam ni level gaduh lah. Tak, dia akan faham. Sambil Sebab dia kata waktu dia bercinta 3 tahun sebelum kahwin, dia orang tak pernah bergaduh besar. Tak pernah. So kalau dia gaduh sebelum ni dia diam. So bila dah kahwin, kalau betul dia marah tu, lagi senyum. dia senyum. Bagus Isteri ni. dia tahulah. Isteri dia memang tahu. Ni tengah marah ni. Tengah marah. Jom. Mek Daddy? Daddy? Eddie. Nami dapat nak kena. Alah. Nami ada apa? Pelakon filem. Pelakon filem. I'm proud of you, Nami. Alhamdulillah. Rezeki tak Semua putus. dapat lah. Nana dapat. Jadi main. Mana? Nana dapat. Nana sama main? Dengan kelajuan 5G terhebat stream sepanjang hari dengan Celcom Digi Prepaid 5G, inilah semangat nombor 1. Eddie. Hello. Okey ataupun tidak lelaki ekspreskan rasa sayang, rasa cinta di khalayak ramai. Ataupun tontonan orang tahu, orang nampak. Okey, maknanya Eddie bersama dengan someone, perempuan. Ini pasal saya dengan isteri saya lah. Takkan orang ni, takkan isteri orang pula. So saya ni tak adalah famous sangat, tapi adalah 5,000-6,000 followers. famous tu lah tu. ramai lah tu. Kalau kita kumpulkan Beli 5,000 tu ramai. Beli follower tu. So bila Beli ke organik? tak beli. Tak beli. Betul-betul lah. So bila saya buat post story kat IG, saya suka post isteri dan anak-anak saya. Tapi bila post isteri saya, dia selalu kata macam tak payahlah, segan lah. Kata tak nak lah. So saya nak, tapi dia tak nak. Isteri pula tak nak. Saya pun nak show off juga isteri saya cantik. Masya Allah. Masih kawan. Mestilah. Laki dia handsome, mestilah isteri lawa. Baik lah. Memang tu lah. Dan kadang-kadang bila kita sweet nak post pasal gambar dia, dia jadi sweat sikit bila dia pilih gambar dia. Okey. Sebabnya Yalah, bila kita nak post gambar dia, nak post gambar kan, kita sekejap, dia check dulu. Dia check. Dia QC Ambil gambar baru lah. Okey. Maksudnya so dia daripada, nak je sebenarnya. Cuma kena QC kadang-kadang dulu. dia nak. Bila perempuan kan, dia ada mood dia nak lah. Dia tak nak. Tapi selalu dia tak nak lah. Tapi dia lebih kepada mungkin cara ambil gambar tu. Angle lah. Angle. Saya pandai ambil gambar tau. Ya ke? Wow. Awak ni macam semua pandai ni. So Eddie, berapa usia perkahwinan awak? Alhamdulillah tahun ni masuk 12 tahun. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So, apa yang isteri awak buat sekarang ni, yang tak suka bergambar, tak suka post social media, adakah sebelum kahwin pun sama juga? Ya. Ya. Okey. Dia memang macam tu. Dia memang begitulah. Dia Dia istiqomah. memang reserve lah. Dia memang jenis orang Dia memang jenis introvert yang tak nak publicity, bermalu-malu. Okey. Baik. Okey, terima kasih Eddie untuk cerita awak. Sama-sama. Yang lain Pak datang 0395433355. Bila seseorang lelaki ekspreskan rasa cinta dan juga sayang kepada umum, korang perempuan mesti suka. Yang lelaki okey ke tak okey? Mari sini. Era music terkini. Macam budak-budak nakal. Mari sini. Mari sini. Kau Dari sini? Kau mari sini je. Banyak. Bella orang komen Mat melindung. Mat Bella. Bella kena jatuh video. Macam terlonggar je. Jangan longgar pun. Bella tak keluar. Dia tak stick. Eddie. Hello. Okey ataupun tidak lelaki ekspreskan rasa sayang, rasa cinta. Eddie, okey ataupun tidak lelaki ekspreskan rasa lambat sayang, kita rasa semalam. cinta. Orang nampak okey. Maknanya Eddie bersama dengan someone, perempuan. So bila
Kadang-kadang bila kita sweet nak lah, dia tak nak, tapi selalu dia tak nak lah. Saya pandang tahu. So, apa yang isteri awak buat sekarang ni yang tak suka bergambar, tak suka post social media, adakah sebelum kahwin? Berfollower. Famous lah. Jom dengan awak. Alhamdulillah tahun Memilih aku. berfollower. Kita berlari dengan hianati janji padaku, percaya selalu biarkan semua mereka berkata. Jangan pernah engkau Drive nikmati perjalanan lebih lancar bila-bila masa di mana. ATM Betul ATM. Siapa kawan-kawan